kata Allah, la takhfa minkum khafiyah. Tak ada satu pun Allah Ta'ala kata tersembunyi bagi aku. Semua aku tahu belaka, semua aku tunjuk belaka, semua aku gelidah habis. Bilanya? Kiamat. Ini hari-hari gini, peristiwa-peristiwa besar ni berlaku, satu-satu Allah Ta'ala kata, dijelaskan dalam Al-Quran supaya ambil perhatian. Ini peristiwa besar. Ini perkara yang akan berlaku. Berapa perkara? 2, 3, 4 perkara dah tu sebut dalam surah, dalam ayat yang berbeza untuk menarik perhatian supaya manusia ni ambil cakna yang sungguh-sungguh. Bukan biasa-biasa benda ni. Sebab hak berayak benda ni, Tuhan hak dia sendiri, iaitu Allah. Bagaimana kita hari ni kalau urusan dunia sungguh, pak langit, sehoga tu sehoga ni. Bagian ni, bagian nak bawa gimana? Bagian dunia ni, bagian nak bawa gimana? Allah Ta'ala tak pernah pandang dunia walau sebesar sebelah sayap nyamuk. Nabi kata aku tak pernah letak kasih, letak bangga dengan dunia walau sedikit pun dalam hati aku, tak ada. Kita ya agung-agung ke sehoga tu sehoga ni. Hak ni sebenarnya kita kena agung, iaitu hari kiamat. Kena buat peringatan, kena buat persediaan, kena buat persediaan yang sungguh rapi untuk menghadapi. Sebab hari tu Allah Ta'ala kata tu'raduna, aku bentang belakang. Aku tunjuk belaka dan aku pamer belaka, la takhfa minkum khafiyah. Tak ada satu pun manusia boleh lari, tak ada satu pun manusia boleh sembunyi, tak ada satu pun manusia boleh selamat. Dak aku soal belaka. Bagaimana kita nak hadapi benda-benda berlaku ni? Dan akhir sekali Allah Taala sebut yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Kiamat ni juga Allah Ta'ala kata yauma idzin yasdurun nas, iaitu pada hari manusia keluar dari kuburnya.